Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu saya nak kongsi sedikit, mungkin ada orang yang minat nak makan Japanese curry. Okay, ambil bahan-bahan ya. Kentang, bawang bakung, bismillah. Itu semua daripada kebun ya. Alhamdulillah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bawang bakung. Okay, sosnya bawang putih tak? Kita ambil 1, 2, 3, 4. Okay, 4 bawang putih. Okay, alhamdulillah. Kita apa nama tu? Tak panas tak? Panas gila. Dari kulit saja. Bawang putih. Kita asingkan ya. Kita masukkan ya semua. Alhamdulillah. Kalau kita dah selesaikan, lepas tu kita cuba potongkan ya. Untuk belum cukup tu, mau dipotong lagi tu. Okay. Memang tu ada macam nangis seupai. Okay. Yang tu adalah bahan-bahan ringkas. Carrot, bawang putih. Apa nama tu? Oh, potato. Bawang bakung. Okay, boleh. Sekarang kita cuma keratkan saja. Okay, boleh. Ya Allah. Pertama kali saya menangis. Potong bawah. Bukan pertama kali ya. Ya Allah. Saya memang tahu, mau potong bawah tu mesti akan nangis. Cik nangis dah. Alhamdulillah. Bawang bakung. Bawang putih. Kalau boleh dikerat dua. Kalau dia bersatu, dikerat lagi. Okey, siapa? Dia akan setengah terbulang sama ada nak dikisar ataupun nak dipotong dekat bahagian apa atas saja. Lepas saya dah cukup dah. Okey, untuk bawang bakung cukup aja, simple je. Alhamdulillah. Untuk carrot, tu apa nama tu orang malas, saya lupa je. Potato. Okey, siapa yang suka seafood ya, letak udang pun saya nak masalah ya, udang, ikan ke apa. Okey, kalau saya boleh letak ayam. Okey, boleh. Okay, kita minyak, bakung dengan bismillah. Bakung dengan bawang apa nama tu? Bawang putih. Kita kacau sehingga aromanya apa nama tu? Sedap. Okay, alhamdulillah. Nampak macam perang, kita kecilkan api. Okay, seterusnya kita nak letakkan apa? Letakkan ayam. Okay, untuk ayam ya, yang telah dipotong. Okay, boleh. Letakkan sebegitu. Bismillah. Okay, lepas tu kita kacaukan. Okay, boleh. Lepas tu dah lengkah lah mais lah. Kita kacau-kacaukannya. Kita kecilkan api. Kita letakkan sayuran, kentang dan
apa? Bismillah. Kita mau apa? Dalam carrot. Okey. Okey. Nampak macam upah dah, ha? Kita besarkan sedikit api. Okey, dan dah bunyi meradak-radak nak upah nak. Okey, kemudian kita letakkan air. Air, ya. Air kalau boleh tinggi sikit. Boleh. Bismillah. Senyap rupanya. Bismillah. Tada. Alhamdulillah. Okey. Kita besarkan api. Kita tutup. Boleh, ha? Bismillah. Sampainya apa namanya? Ngodak, boiling. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita nak campur bahan-bahannya, terpulang ah. Selagi sayur-sayuran, siapa yang suka vegetarian ya. Okey. Okey, kita campurnya tu. Bismillah. Okey, kita kacaukan. Okey. Apa-apa sayuran dah boleh, ha? Siapa yang kasih midin. Midin boleh dah. Boleh kah? Boleh cuba kah? Midin dah, ha? Okey. Kita tutup balik. Besarkan api sampai yang odak. Okey, Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita akan letak paste kari ya. Kalau kita bukanya tu nak macam coklat. Okey, macam coklat upai. Yang bukan coklat yang kari. Okey, kita. Okey, kalau set dah jual, ya of course memang set dah kat kita. Tapi ada dijual dekat Imat, Everrise. Macam mana lah Imat Batu Kawat, Imat Moyan, macam ada jual. Kalau susah juga nak cari dekat internet, okay, boleh. Kat Shopee pun ada. Okay, macam tu upahnya. Okay, macam tu upahnya. Golden curry. Okay, boleh. Terpulang siapa yang nak mediumnya, medium hotnya, pedas sikit kah apa, terlalu pedas kah, terpulang pada masing-masing. Okay. Kalau rasa macam nak cuba lain, yang lain pun ada juga dekat Shopee. Dia tengok situ. Tada, itu. Kari ala Jepang. Okey. Yang kita unboxing. Bismillah. Kari tu. Okay, open ya. Upah macam coklat upahnya. Okay. Tada. Yang tu kita guna semua. Yang tu siapa pedas hilang. Yang tu pedas tu kita guna setengah. Okey, boleh? Bismillah. Tada. Macam coklat. Tada, macam coklat. Okay, bismillah. Tok kita tak. Dengan lembut ke sikit. Oh, lembut. Okey. Alhamdulillah. Makan pun boleh tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay, kita olah macam tu. Bismillah. Okey, tada. Bismillah. Dan yang satu lagi. Mudah je buka tu jangan risau. Macam coklat rupanya. Bismillah. Okey. Satu. Dua. Tada. Okey, dan yang satu lagi. Untuk setengah tadi sedikit panas. Rasakan sedikit panas, sedikit pedas. Hati-hati buka, takut tergugut dalam pula. Setelah plastik sekali tergugut. Okey. Bismillah. Okey, yang tu sedikit pedas. Okey, bismillah. 1, 2, 3. Okey. Okey, kita kacaukan. Tengok yang terus yang tengah lama. Bismillah. Ada upah macam kari dah Ada upah dah. Okey, subhanallah. Ayam pun ada. Ni tujuh kari tak? Menghilang. Ada tu. Dah cair dah. Ya Allah. Subhanallah. Maha bijaksana Allah Cipta tak manusia ke pola pelbagai makanan. Allahu Akbar.
Subhanallah. Subhanallah. Barakallah. Belah tu agak cepat lagi. Oh, tengok pekat rupa. Okay, yang tu boleh makan 3 hari. Kita slowkan api. Okay, boleh. Subhanallah. Sampainya macam apa nama tu? Pekat rupa nak. Apabila dah pekat, okay, sudah. Tada. Okay. Kalau nya belum pekat, kita kacaukannya lah sampai 2 hingga 3 minit. Okay, boleh. Subhanallah. Kita tunggu lagi. Siapa tu dihidangkan dengan nasi kosong. Alhamdulillah, hidangan dah siap. Syukur kepada Allah SWT. Macam tu je Japanese curry. Okay. Rupa macam tu je nak. Setengah nasi, setengah kari. Okay. Itulah cara menjemputnya. Kalau kita tu sama lebih kurang juga. Cuma tapak kita bulatnya nak. Okay. Jom, cuba kita rasa. Bismillah. Cenda asai kau. Sejujur-jujurnya sedap. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar.